Assalamualaikum guys. So, hari ni kita akan sambung lagi untuk video yang kedua berkenaan dengan sampel produk saya yang saya baru dapat daripada kilang. So inilah dia. Kita akan unboxing. Kita akan tengok macam mana sampel ni dan saya akan apply untuk diri saya sendiri, test dalam masa seminggu. Saya dah lama impikan sebab saya sendiri pun memerlukan. So ada berlaku pertumpahan sikit. So ini adalah face mask. So inilah sampel dia yang kita dah unboxing tadi. Saya akan pakai packaging yang sama. Memang inilah colour yang saya minta. Saya tak nak colour yang berwarna-warni sebab saya takut ni perspektif. Produk okey, bagus, berkesan, tapi ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi itu akan melemahkan lagi market potential lah. Saya akan letak label brand saya lah. Jika berkesan, barulah saya akan mulakan penjualan, insyaAllah. Sambil-sambil tu saya akan tunjukkan kepada anda macam mana cara saya pakai produk ni sendiri, especially sewaktu di outdoor. Sebab outdoor ni anda tahu lah keadaannya berasap, macam-macam pendedahan kepada kulit kita. Kulit saya sangat cepat berminyak. Kita akan tengok macam mana benda ni membantu, berhasil atau tidak, insyaAllah. Stay tune, teruskan follow saya, jangan lupa subscribe dan tekan notification tu.